PTPTN ni sangat-sangat mengalu-alukan. Simpan dalam simpan SSPN kerana perlindungan takaful itu dapat bantu sekiranya berlaku kejadian seumpama ini. Dan kita mana nak tahu kemalangan ini akan berlaku. Dan pada petang ni kami di rumah Allahyarham Muhammad Ruslan ni, dia menyimpan kedua-dua akaun SSPN. Jadi dia sendiri dia buka SSPN Prime dan untuk ketiga-tiga anak dia SSPN Plus. Ya, yang mana yang Prime tu dia menabung sebanyak RM1,000 dan keistimewaan dia perlindungan takaful dia dapat ringgit tu ringgit. Maknanya dia simpan RM1,000 dapat RM1,000 dengan khairat matian dan lain-lain dia dapat lebih kurang RM4,000. Dan untuk SSPN Plus dia buka untuk ketiga-tiga anak dia, ya. Seorang yang 13 tahun iaitu anak istimewa dan seorang lagi anak yang kedua dan yang ketiga yang paling kecil umur 6 tahun dan dia membuat potongan gaji setiap bulan RM30. Jadi atas simpanan arwah ini dia SSPN Plus ni setiap akaun apa-apa berlaku kepada ibu bapa maka mendapat RM60,000 perlindungan takaful. Jadi tiga-tiga tu RM180,000 dengan khairat kematian dan lain-lain. Campur yang Prime tadi, hari ini kita menyampaikan ya duit yang mereka menabung ini sebanyak RM193,000 kepada keluarga Allahyarham. Jadi kita sangat-sangat berharap agar ia dapat membantu isterinya Puan Ani untuk membesarkan ketiga-tiga anaknya, ya, khususnya dia mempunyai seorang anak istimewa yang berumur 13 tahun. Jadi yang di sinilah kita rasa sebagai PTPTN ni sangat-sangat mengalu-alukan masyarakat di luar simpan dalam simpan SSPN kerana perlindungan takaful itu dapat bantu sekiranya berlaku kejadian seumpama ini, kan. Kita mana nak tahu kemalangan ini akan berlaku. Jadi disebabkan simpanan tabungan ayahnya yang ingat masa depan anak dia, maka mereka ini mendapat jumlah yang saya rasa akan membantu meneruskan kehidupan di masa akan datang.